Belanjawan 2026 disifatkan sebagai titik perubahan penting dalam lanskap pengurusan fiskal negara apabila Putrajaya komited terhadap disiplin kewangan, kecekapan tadbir urus dan keutamaan berimpak tinggi untuk rakyat, kata ahli ekonomi. Idham Razak dari Universiti Teknologi Mara berkata sasaran defisit fiskal sebanyak 3.5% daripada keluaran dalam negara kasar tahun depan disifatkan realistik berikutan kerajaan menunjukkan kemajuan berterusan dalam konsolidasi fiskal dan peningkatan hasil negara. Menurutnya, dengan pertumbuhan ekonomi stabil serta pelaksanaan Akta Tanggungjawab Fiskal, Malaysia kini berada pada kedudukan terbaik untuk mencapai sasaran itu walaupun berdepan ketidaktentuan global. Sementara itu, Goh Lim Tai dari Universiti Malaya berkata, sasaran defisit 3.5% boleh dicapai sekiranya kerajaan mengekalkan momentum reformasi fiskal yang sedang berjalan, termasuk rasionalisasi subsidi dan peluasan asas cukai. Katanya langkah seperti Budi Madani Ruang 95 yang menggantikan subsidi pukal menjadi bukti kerajaan serius menutup ruang kebocoran tanpa menjejaskan kebajikan rakyat. Dalam aspek tadbir urus, kedua-dua ahli ekonomi sepakat FRA dan penambahbaikan sistem perolehan awam boleh menjadi dua tonggak utama ke arah ketelusan serta kecekapan dalam pengurusan kewangan negara. Haili Izzati, FMT.